Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke hadapan anak-anak yang disayangi. Jomlah kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu nak terangkan macam mana kita nak membina formula kimia bagi sebatian ion. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar tentang formula kimia untuk formula kimia seperti formula empirik dan formula molekul. Jadi untuk hari ini kita nak go through macam mana cara nak buat formula untuk sebatian ion. Okey, asas yang penting ialah untuk membina formula bagi sebatian ion, kita kena hafal ion yang bercas positif dan ion yang bercas negatif. Ion yang bercas positif dipanggil sebagai cation, manakala ion yang bercas negatif kita panggil sebagai anion. Okey, senang je nak ingat. Cation ada huruf T. Jadi huruf T tu macam simbol tambah kan. So tu adalah ion yang bercas positif. Sebab soalan pernah tanya, apakah maksud cation? So you kena bagi definisi untuk maksud cation ataupun anion. Alright, kita tengok untuk ion positif ada 3 jenis. Positif 1, 2 positif, 3 positif. Sama juga macam ion negatif ada 3. 1 negatif, 2 negatif dan 3 negatif. Okey, so ini awak boleh refer sebenarnya dalam modul pada muka surat 46. Cuma cikgu nak terangkan jugalah. Dan awak kena hafal supaya nanti mudah untuk awak membina formula bagi sebatian ion. Okey, untuk ion yang bercas 1 positif, kita ada ion lithium. Okey, ion lithium Li positif. Okey, Li itu adalah simbol unsur bagi lithium. Okey, dan charge dia positif. Ion natrium Na positif. Okay, ion kalium K positif. Ion hidrogen H plus. Ion amonium NH4 positif. Okay, ni adalah ion kompleks sebab dia ada lebih daripada satu unsur. Dekat situ ada unsur nitrogen dan hidrogen. And then ion argentum Ag positif. Okay, next kita pergi kepada ion yang bercas 2 positif. Okay, sekejap. Okay, ion yang bercas 2 positif, ion magnesium Mg2 positif, ion kalsium Ca2 positif, ion zinc Zn2 positif, ion kuprum 2 Cu2 positif. Okey, ion kuprum 2 kalau kita nampak kat sini ada nombor Roman 2, so ikut je charge dia 2 positif. Sama juga macam ion ferrum 2, ion plumbum 2. So nombor Roman tu mewakili dia punya nilai charge. So ferrum Fe 2 positif, plumbum Pb 2 positif dan ion barium Ba 2 positif. Okey, untuk ion bercas 3 positif ada 3. Ion aluminium Al 3 positif. Ion ferrum 3. Kalau tadi ferrum 2, Fe 2 positif. Ion ferrum 3, Fe 3 positif. Ion kromium 3, Cr 3 positif. Okey, itu untuk ion positif. Kita tengok ion negatif pula. Okey, ada 3 juga. Ion dengan charge 1 negatif, ion fluorida F negatif, klorida Cl negatif, bromida Br negatif, ion nitrat NO3 negatif, ion hidroksida OH negatif, ion iodida I negatif, ion etanuat agak panjang sikit. Okey, CH3 COO negatif. Mudah-mudahan boleh hafal lah. Okey, ion negatif 2. Ion oksida O2 negatif. Kalau oksigen O2 kan? Ion dia O2 negatif. Ion sulfida S2 negatif. Ion karbonat CO3 2 negatif. Ion sulfat SO4 2 negatif dan ion tiosulfat panjang sikit S2O3 2 negatif. Okey, untuk ion charge 3 negatif ada 1 ion fosfat.
PO4 3 negatif. Okey, itu adalah ion positif dan ion negatif. Cikgu harap you all boleh hafal so that memudahkan awak untuk membina formula bagi sebatian ion. So, macam mana kita nak bina formula bagi sebatian ion ni? Okey, yang ni awak boleh rujuk modul pada muka surat 47. So, cikgu akan pilih beberapa contoh and then the rest nanti you all cuba lengkapkan sendiri dalam modul. Okey, katalah kat sini kita nak bina formula bagi kalium klorida. Okey. Untuk membina formula ion ni, kita perlu gabungkan ion positif dan ion negatif. Ion positif akan berada di hadapan, ion negatif akan berada di belakang. Okey. Ion positif ialah ion logam, ion negatif ialah ion bukan logam. So, sebagai contoh kita ambil satu untuk membina formula bagi kalium klorida. Okey, cikgu highlight kat sini Kita nak bina formula kalium. Kalium klorida. Okey, kita tengok dia punya formula ion dulu. Ion kalium adalah K positif. Okey, ion kalium K positif. Ion klorida Cl negatif. Okey, so macam mana kita nak combinekan kedua-dua ion ni? Kita buat teknik silang cas. Okey, kita buat teknik silang cas. Okey, teknik silang cas ni maksudnya cas ion positif kita silangkan pergi ke bawah sebelah kanan. So, K positif tu maksudnya cas dia 1. Okey, Cl negatif tu cas dia pun 1. Okey, ni maksudnya 1, ini pun 1. So, kita silangkan sahaja. Jadi, formula ion yang kita akan dapat ialah K1, Cl1. Tapi macam biasa, nombor 1 kita tak akan tulis dalam formula. So, jadilah KCl. Alright, dapatlah formula untuk sebatian kalium klorida. Okay, so kat sini formula dia dah jadi KCl. Nampak tak bila dia dah jadi satu formula ion, cas semua dah hilang. Okay, cas mesti hilang. Alright. So, kita boleh tulis nama dia kat sini. Kalium klorida. Okay. Nama untuk ion positif mesti berada di hadapan. Nama untuk ion negatif berada di belakang. Okey, itu satu contoh. Okey, kita ambil lagi satu contoh. Katalah kita nak buat formula ion bagi argentum. Okey, cikgu ambil yang contoh bawah ni. Argentum dengan karbonat. So, argentum dengan karbonat. Okey, argentum dia punya formula ion Ag positif. Karbonat CO3 2 negatif. So, kat sini kita tengok dia punya cas tu dah tak sama. Satu dia nilainya 1. Okey, so positif ni maksudnya nilai dia 1. Kalau yang ni nilai dia 2. Okey, nilai dia 2. Alright. Jadi dia punya formula ion akan jadi Ag2, betul? Ag2. Okey. CO3. Salin semua tapi cas atas kita hilangkan. Kita buang. Kenapa dia CO3? Sebab dia nombor 1 kat sini. Okey, so dia CO3 sahaja. Alright. Kita dapatlah satu formula untuk sebatian argentum karbonat. Okey, so cikgu tulis balik kat sini. AgCO3. Okey, nama bahan ni argentum karbonat. Okey, so cation di depan, anion di belakang. Okey.
Alright, tu contoh yang kedua. Untuk nilai cas yang berbeza. Okey, kita cuba satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh. Kita ambil magnesium. Okey, magnesium dan nitrat. Okey, kita cuba ambil satu contoh. Magnesium dengan ion nitrat. Kita nak buat sebatian magnesium nitrat. Okey. So, macam mana? Ion magnesium Mg 2 positif. Ion nitrat NO3 negatif. Okey, sekarang ni cas dia tak sama juga. Okey, cas dia tak sama. Cas ion magnesium adalah 2. Cas ion nitrat adalah negatif ni maksudnya 1. So, apakah hasil apakah formula yang terbentuk? Okey. Mg tetap Mg1. Kita tak tulis 1 lah, Mg. Tapi sekarang ni ion nitrat di bawahnya nombor 2. Okey. Disebabkan ion nitrat ni kita kena anggap dia one set. Kita kena anggap dia adalah satu set yang kita tak boleh nak pisah-pisahkan. So, bila ada nombor macam tu, kita kena kurungkan dia. NO3 duduk dekat dalam. Nombor 2 ni duduk dekat luar kurungan. Okey. Jadi kita dapat formula dia Mg NO3 2. Okey. Mg NO3 2. So, nama sebatian ni ialah, follow je nama ion dia. Magnesium nitrat. Okey, so cat ion dekat depan and ion di belakang. Okey. Kita ambil lagi satu contoh terakhir saya nak buat. Saya nak buat untuk ion kuprum 2 dengan ion karbonat. Okey, ion kuprum 2. Ion kuprum 2 dengan ion sulfat lah. Okey, kita ambil ion kuprum 2 dengan ion sulfat. Okey, apa yang terhasil? So, ion kuprum 2 Cu2 positif. Ion sulfat SO4 2 negatif. Sekarang cas dia sama. Iaitu, okey, ni nilai dia 2. Ini pun nilai dia 2. So, sama kan? Sama nilai dia. Jadi, bila dia punya cas tu sama, kita boleh ringkaskan. Sebab 2 dengan 2, nisbah dia 1, nisbah 1. Jadi, formula dia akan jadi macam ni. Cu, tadi kita dah ringkaskan kan? Jadi 1. Cu1, tak tulislah nombor 1. Dan SO4. Okey, tak perlu kurungan sebab nombor 1. Tapi kalau dia nombor 2, kita bracket lah macam magnesium nitrat tadi. Alright. So, bukan Cu2SO42. Jawapan dia CuSO4 sahaja. Okey, CuSO4. Nama dia kuprum 2 sulfat. Okey. So, cat ion dekat depan and ion di belakang. Alright. So, dengan 4 contoh ni, cikgu harap awak boleh dapat gambaran sikit-sikit macam mana nak membina formula bagi sebatian ion. Okay, the rest tolong lengkapkan dalam modul masing-masing. Okay, thank you.